guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni kita nak pergi mana? Thailand. Wow! Okay, so now kita pukul 10.30. Kita Yes. baru nak bertolak daripada Kuala Nerus ke Setiu ke Kelantan. Dan seterusnya kita ke Rantau Panjang. Kita sampai bila Rantau Panjang? Maybe dalam pukul 2. Pukul 2 pagi. Rantau Panjang dah besok. Rantau Panjang. Oh, tapi masjid meja tu kat Rantau Panjang. Faham. So nanti kita akan update. Doakan perjalanan kami. Selamat pergi dan Selamat Bye. Bye guys. Bye. Love you. Love you guys. Okay guys, sebelum bertolak kita beli. Kita beli shower bag. Ayah beli apa? Alright. Apa? Berat-berat Ilhan. Siapa ya? RM59 kah? Ini ya. RM59. Tak apalah. Kantor ya. Guys, kita panas sekali. Dia kena netuk semua. Ha? Kata kena netuk dah. Jom. Kita beli roti from Serenity. Sebab Shimat. Dan ni untuk kita punya driver. Ni untuk kita punya. Sudah apa? Sudah berjalan. Beli mana? Semestinya ada anda dalam handbag kita nanti. Yes, sebab kat sana belum tentu ada. Air, toilet. Jadi kemungkinan kita akan masak saya lagi. Kita dah tukar duit. Wow. Cik lah 2 keping. Tapi dah dapat ni. 100 lebih cuy. Nanti kita nak bila dah awal. Mesti ada duit tu daripada buat ni. Tinggal Ni hot awal lah. Abang kali dulu. 3, 2. Sini dah tu. Guys, tengok ni jam. Tapi lain ni kita orang. Here we go to Hotline Thailand. Kenapa ya? No. Okay, kita akan jalan kaki sampai. Mana buku merah jangan Terus. untuk bawa tu? Jalan terang dulu. Ya. Kau jalan. Arrived in Thailand. Okay guys, kita baru lepas beli tiket train. Guys, kita sempat naik train kena setengah. Berlari. Mudah kau dah. Berlari guys. Sampai ke sini. Actually ni kali kedua kita pergi sama-sama Hatnyai, tapi kali ni kita DIY. Pergi naik train yang tak ada kipas. Tapi sebabkan pagi saya tak pandai air. Actually tak ada. Saya bukan gini pa. Muka patutnya kena ni. So kita nak gerak dah. Kita nak pergi mana? Kita kena tukar plan. Kita nak pergi Hatjai. Kita kena tukar plan tetap. Itu. Gerak tu, gerak. Yang cakap mana-mana. Ini perempuan. Jadilah bercampur. Tengok yang iPad. iPad kit weh. Wow. Dah guys. Lawan ni kita dah bergerak. Untuk ke Hatjai. Okay, sini kita stop dekat Satya. Sini tak boleh dah. Okay, okay, masih okay. Hi guys. Update for our perjalanan train. 2 jam lagi guys. Rupanya sekarang tak ada line. Itulah. Last minute plan pasal. Guys, sampai sudah. From Nakhon Thammarat to Sungai Golok will departing. Okay guys, kita dah sampai Hatchai. So first kita nak pergi beli SIM. Then buka duit. Cari Maxim. Apa? Apa gitu-gitu kan? Tapi tak pergi.
Tapi dalam train tadi hujan. Ya, ingat ke hujan boleh nak buka tu kan? Sekali. Dia boleh doakan tak hujan sebab kita nak orang nak kuat dah. Sekarang ni kita orang nak pergi mana? Macam kat Jepun lah. Tengah naik tangga. Oh, nak sana. Besok tu lalu bawah. Apa? Kita lalu bawah tanda. Lepas tu kita tembus ke sana. Yes. Sana kot. Ni isi. Okay, sekarang kita nak pergi Sentral Hanyai, naik tuk-tuk. Mana tuk-tuknya? Makan-makan. You want to eat apa? Tom yum. Tom yum. Sekarang kita nak cari kedai isim. Sebabnya kita orang punya isim tak jadi lagi. So many orang. Jangan putus lah. Sekarang kita nak tukar duit. Kita nak tukar duit dulu sebelum pergi shopping. Ni Fatihah dah tukar duit. Kita akan tukar 500. Please. Sini also. Dah ada duit. Ni Jepang ada macam contoh kat Malaysia. Jatuh rumah lo? Jom. Jatuh rumah. Okay, Fatihah nak kita masuk gentlewoman dulu sebab tak nak shopping. Ayah mau shopping apa? Next kita nak masuk Beach Cream. Mana tas sebut dia? Nak shopping. So many orang ya. Sekarang kita dekat ais sebab nak setelkan isim tak selesai-selesai lagi. Ya. Dengar tak? WhatsApp. Kita ada soalan sikit. Ni guys. Suka senyum. Sedih weh tengok orang kan. Mana ayah? Nazwa lagi berapa? Sorry. Kau ni dah. Masa baru saya kata Dan. travel. Sekejap. Tu saya rasa dia punya manisan lah. Itu? Mana cik? Ni try ke? Try kat 7-East dah kata. No tom yum. Ada ke sini? Untuk apa? Guys. Sumpah lah 7 je. Murahnya weh. Ya, sebenarnya. Guys, nak makan oyster. Okay guys, kita orang nak makan Tom yum soup plus rice. yes. Tom step spicy soup. Ada makan orang. Serabut lah. Nak order kat mana ni? Okay guys, ni apa tah? Kita sekarang nak cari air. So many manusia. Nak air apa weh? Air. Cabaan. Cabaan apa? Lok macam weh. Lok 10 je weh. Dah beli apa? Ya weh. Lapar gila. Lama tak minum air weh. 10 jam tak minum. Kita nak makan dulu. Ni sambung. Bye. Okay guys, saya beli nasi dengan daging masak merah. Saya beli sontek. Somyek. Somtek. Ayah beli tom yum. Alright. Wow. Menarik je weh. Done buat TikTok. Now kita nak pergi mana? Balik hotel. Yeay. Sebab apa yang? Wah ni orang belakang.
Ya, kita nak balik hotel sekarang. Letak beg and then kita keluar balik. Guys, dah sampai kita punya hotel. Bukan motor yang disediakan weh. Ya doh, naik motor tak? Okay, je tiga, je jaka, girls. Okay guys, thanks tak belanja di hotel. Okay, jom. Kita dah dapat kunci bilik. Okay guys. Besar dengan Okay, mana? Weh, Campak tekan you. Pak. Tekan tolong tekan. Wow. Finally. Okay, ya tu. Buka. Nah. Oh my god. Assalamualaikum. Oh my god. Mana? Okay, buka. Janganlah. Okay guys. Ni kita punya hotel. Segar pula. Wow. Oh, koridor. Okay guys, selepas solat rehat kita keluar balik. Guys, kita orang dah siap. On. Macam dekat. Tengok. Comel weh. Tu eh. Dia macam minimalist. Lawa dia. Guys, so kita nak pergi 7E. Jalan kaki. Jom. Belah mana weh? Oh, sana. Siapa? Apa ke duk? 6 minit je pun. Kita macam betul-betul jalan-jalan Jepun gitu. Duk. Next week kan kita Japan. Kita orang Seadanya praktis ke? untuk pergi Japan Betul dah. next year. InsyaAllah. Amin. Okay. Thailand. Artis Malaysia. Thailand mana? Mana gini tu? Di mana-mana. Weh, Thailand mana? Di bawah kena ada. Cedok mana tu? Okay, sampai 7E. Tak tahu dah budak pon lah. Pon ke apa? Pon. Dia buat. Dia warna gold tu. Oh, yang tu jadikan powder smooth gila. Ha, yes. Tapi bukan warna ni. Warna gold. Warna gold. Okay. Ni tujuan utama ayah. Air tu. Alright. Guys, siapa-siapa datang. Manik. Nak cakap bokong ni ke? Betul-betul. Ni ke? Bukan. Bukan. Ada ni. Ni ke? Bukan. Bukan. Ni I think. Bukan. Weh nak air semua tu eh. So, dah siap jalan balik hotel. Guys, hotel kita orang dekat dengan Central Hatnya dengan Makro. Cuma kau. Yes. Weh, semua dekat weh. Asal nak basuh jalan kaki ke? Central Hanya pun dekat. So, siapa-siapa yang nak datang Hatnya, recommended hotel ni. Apa-apa. Yes. Itulah hotel. Okay guys, kita nak beli ubat ni sebabnya cute. Sebab kita dah tua. Mana kita tua? Tak bawa duit. Sodak pun tu dodok. Macam mu ambil hak yang sapit pun. 300. Cik, naik pak? Cik. Cuma berapa weh? Weh, saya sebenarnya menai jus sekarang. Aman dan mams. Bukan buat cik ni. Oh, tu dekat asal naik bazar. Selemak. Saya nak ni. Pulut ayam. Sekarang ni kita dekat Lee Garden. Tapi orang cakap Lee Garden ni mahal sikit. So kita kena pergi dekat Florida Night Market. So banyak orang weh. Jam. Stop. Okay guys, kita nak borong ubat sekarang ni. So je. So je.
Saya nak bawa dah. Terus nak kita kira duit. Alright. Guys, 6 maksudnya. Cing kat sini 60 sen. Oh 60 sen. Guys, kalau saya duduk sini saya rasa saya gemuk. Ayam begini RM3. This one saya beli air ni tembikai smoothie RM4 je guys. Ayah nak beli mencelup Dengan air ni. air apa ni? Grass jelly. Wow, tahu dah air ni strawberry yogurt berapa ringgit tah? 40 baht je. 4 ya. Ni. Kalau kita berapa? Guys, ni hasil takaran kita hari ni, masya-Allah. Subhanallah. Subhanallah. 3 orang je guys. Tak ada ni, tak ada. Dengar budak saya pun. Tahu dia tidur kat mana? Dia tidur dalam tu. Ini saat-saat kita tunggu. Ya. Beli sepatu. Tadi kita kita jalan- jalan dengan Lee Garden tau. Kita orang jalan nak pergi Florida satu Jauh minggu. weh. 1 kilometer berjauh. Sakit kaki weh. Sakit kaki. Tapi weh Banyak beli. jauh tak? Guys, nasi kabur ada mi weh. Nasi kabur hidup iya je. Nasi kabur makan dengan mi. Beza lah asyik kabur dengan Thai. Kabur Kabur dengan Thai. Kabur dengan Thai. Betul? Beza lah. Esok kita siap kan. 1, 2, 3. Okay guys, sekarang kita akan review 3 air ni 100 baht sahaja. Kurang sabarlah dulu. First, ada 5. Okay. Yang ni kita ambil, kita pick yang viral saja. Lepas ni, Hot seller. hot. Mana buka? Ada 5 kat saya expect dia rasa macam you masang tu. Yang ni McBerry. Kita rasa bismillah. Rasa macam air senyawa. Kita nak lap tu. Itu lagi. Ni rasa air gula. Masam-masam sikit. Ni. Ni air gula. Betul-betul antara semua ni lah. Sebab memang ni rasa dia lah. Ni rasa tak ingat ni. No, kopi ada Masam. tak? Masam. Okay, now kita nak pergi Silver's Cafe. 100. Ha? Okay, next kita datang ke mana? Silver. Yeah! Yang pasti bawa beg. Okay. Kat sini kita nak lepak dah on. Guys. Beg kalau saya duduk dalam adik. Nak tunggu. Hello. Can you open Your ring. your wing? Ring dia pun. Malah. Itik, cepat. Weh, sumpah cantik. Okay guys, last stop untuk makan. Akhirnya jumpa kat Pakapau. Yeah. Ayah makan mi dulu. I don't know. Tu. Betul. Sejak telefon ni nyawa tau. Jaga kemai. Telefon ni dia pernah mampu. Tak pernah panas. Nak cas sanggup mengalah ambil telefon ni dulu. Telefon ni panas ambil kipas. Biar air batu bola beti. Sayang telefon ni nyawa. Sayang. Azam. Sayang gila telefon. Apa itu? Awal dia. Jangan bising sangat. Bisa boleh pakai tipu. Guys. One frame up. Okay guys, sekarang ni kita nak sampai dah. Guys, kita dah sampai. Yuhu. Nak balik dah.